Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Selepas beraksi di Eropah mungkin jadi satu kelebihan kepada Manchester United, kata Ruben Amorim. Manchester United tidak akan beraksi di pentas Eropah untuk musim depan dan ini adalah kali kedua mereka gagal melakukannya sejak era Liga Perdana Inggeris bermula. Ruben Amorim yang juga pengendali pasukan percaya yang ini bakal menjadi kelebihan kepada mereka. Sebagai pengurus pasukan, Amorim lebih gemar melihat perkara tersebut dari sudut yang berbeza berbanding dengan para peminat mereka di luar sana. Ini bermakna beliau akan mempunyai peranan sepenuhnya untuk pasukan dalam musim penuh yang pertama beliau nanti. Mereka bakal mempunyai lebih masa untuk melakukan persediaan yang rapi tanpa tergesa-gesa memikirkan perlawanan yang akan berlangsung semasa di pertengahan minggu. Amorim berkata demikian ketika sidang media pasukannya yang sudah pun memulakan aksi pramusim di Malaysia, di mana mereka akan juga bertemu dengan pemain pilihan terbaik Asia. Beliau juga menjangkakan jendela kali ini akan menjadi jendela antara perpindahan paling sibuk untuk mereka mencari pemain-pemain baru yang berpotensi untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam pasukan. Real Madrid umumkan pemegang legenda pasukan. Real Madrid mengumumkan legenda pasukan iaitu Raul akan meninggalkan pasukan remaja Real Madrid yang dibimbingnya sejak tahun 2018 lagi. Real Madrid juga mengucapkan selamat tinggal kepada legenda mereka itu yang kini mahu mencari pengalaman pula dalam mengendalikan pasukan yang lebih senior. Raul yang juga merupakan bekas penyerang prolifik pasukan Real Madrid telah merekodkan sebanyak 323 jaringan daripada 741 penampilannya bersama dengan pasukan. Raul yang kini bergelar ketua jurulatih kepada pasukan simpanan Real Madrid pernah mendapat beberapa tawaran untuk mengendalikan beberapa pasukan sini di sekitar Eropah, tetapi beliau menolaknya. Ada laporan mengatakan yang pemanggilan beliau adalah disebabkan kerana terlalu kecewa dengan pelantikan bekas rakan sepasukannya iaitu Xabi Alonso. Dia yang sebelum ini juga dikatakan kecewa dengan pemilihan Zinedine Zidane yang telah diberikan kepercayaan sebanyak 2 kali untuk membimbing pasukan. Beberapa pasukan pada ketika ini sedang berkira-kira untuk cuba mendapatkan beliau, antaranya adalah pasukan Leeds United, Villarreal dan juga pasukan Schalke. Real Madrid rancang untuk berikan Mbappe nombor 10. Real Madrid dilaporkan sedang merancang untuk memberikan nombor jersey paling ikonik untuk mereka, iaitu jersey nombor 10 kepada penyerang utama pasukan iaitu Kylian Mbappe. Mbappe yang memakai jersey nombor 9 sebelum ini dilihat begitu produktif sepanjang musim pertamanya bersama dengan pasukan Los Blancos. Jersey nombor 10 itu kini dipegang oleh Luka Modric yang masih mempunyai baki kontrak selama 2 bulan dan sebaik saja dia sah meninggalkan pasukan. Jersey itu akan diberikan pula kepada Mbappe. Mbappe berkemungkinan besar akan menggunakan jersey nombor 10 itu pada musim depan. Berbeza dengan jersey semasa dia berada di PSG iaitu jersey nombor 7. Nombor 7 itu senang digunakan oleh Vinicius Junior dan nombor 10 itu bukanlah sesuatu yang asing buat Mbappe kerana dia menggunakan jersey bernombor tersebut semasa beraksi bersama dengan pasukan Perancis. Ini menjadikan Mbappe sebagai pemain ke-10 yang bakal menggunakan jersey tersebut untuk tempoh 30 tahun. Anthony terfikir mahu bersara semasa bersama dengan Manchester United. Pemain sayap lincah Manchester United, Anthony, pernah terfikir untuk bersara daripada bola sepak selepas mengalami pelbagai masalah sepanjang tempoh dia bersama dengan The Red Devil. Sebelum ini, dia juga tidak segan-silu mengaku yang dia telah menemui sentuhannya semula ketika bermain secara pinjaman bersama dengan pasukan Real Betis. Anthony yang menyertai Manchester United pada tahun 2022 dengan yuran perpindahan termahal pada ketika itu iaitu 85 juta pound, kini dikaitkan pula untuk berhijrah mengikuti bekas pengurusnya iaitu Erik ten Hag yang kini bersama dengan pasukan Leverkusen. Semenjak menyertai pasukan Manchester United, tahap prestasinya juga semakin jatuh selain terpaksa melalui beberapa masalah luar padang yang menyebabkan dia terpaksa disingkirkan daripada pasukan. Dia juga berharap yang tidak akan kembali semula bersama dengan Manchester United selepas ini dan segera menemui kelab yang lebih sesuai untuk dirinya. Sporting Director Newcastle tinggalkan pasukan. Selepas hanya satu musim bersama dengan Newcastle United, Paul Mitchell mengambil keputusan untuk melepaskan jawatannya sebagai Sporting Director bermula bulan depan. Kedua belah pihak juga telah bersetuju untuk melakukannya dan kini Newcastle terpaksa mencari penggantinya. Mitchell yang sebelum ini bersama dengan pasukan Tottenham mengambil keputusan untuk menyertai pasukan Newcastle pada bulan Julai 2024 bagi menggantikan Dan Ashworth. Selain itu, CEO kepada Newcastle, Darren Eales, juga akan meninggalkan pasukan di atas sebab kesihatan.
Ancelotti dedah mengapa dia tolak lamaran pasukan Tottenham. Sebelum mengambil keputusan untuk menyertai pasukan Liverpool pada awal musim lalu, Ancelotti mendedahkan yang dia telah menolak terlebih dahulu tawaran yang telah diberikan oleh musuh mereka iaitu pasukan Tottenham yang berlaku pada tahun 2023 yang lalu. Slot pada ketika itu baru 2 musim bersama dengan pasukan Feyenoord dan Spurs lebih awal melihat potensinya untuk berkembang menjadi seorang pengurus yang lebih baik. Spurs pada ketika itu mahu menggantikan beliau dengan Antonio Conte. Slot menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan tidak teragak-agak untuk menerima tawaran Liverpool setahun kemudian bagi menggantikan pengurus legenda mereka iaitu Jurgen Klopp. Antara sebab mengapa dia menolak tawaran Spurs adalah faktor keluarganya. Ancelotti namakan pemain Brazil terbaik yang pernah beliau latih. Kalau Ancelotti yang kini bergelar jurulatih pasukan kebangsaan Brazil berkongsi pengalamannya yang pernah melatih seramai 34 orang pemain Brazil sebelum ini. Dalam senarai 34 orang tersebut, beliau meletakkan nama Ronaldo Nazário sebagai pemain paling hebat yang pernah beliau latih sebelum ini. Ancelotti sempat bersama dengan Ronaldo ketika beliau menjadi jurulatih pasukan AC Milan pada musim 2007-2008 dan pada ketika itu, Ronaldo sudah pun berusia 31 tahun. Walaupun sudah agak berusia, Ronaldo masih lagi mampu untuk memberikan aksi yang cukup memukau kepada mereka semua. Selain Ronaldo, Cafu juga antara pemain terbaik daripada generasi sebelum ini yang pernah dia latih, selain daripada generasi baru yang terdiri daripada Vinicius Junior dan juga Eden Militao. Ancelotti juga berpendapat yang kebanyakan pemain Brazil mempunyai kemampuan teknikal yang sangat tinggi dan kebijaksanaan di antara mereka juga cukup berbeza. Barcelona mahu kekalkan Szczesny. Barcelona dilaporkan sedang meyakinkan penjaga gol utama mereka pada ketika ini, iaitu Wojciech Szczesny, untuk kekal bersama dengan mereka sekurang-kurangnya 1 musim lagi. Barcelona juga telah memberitahu kepada penjaga gol tersebut yang namanya turut berada dalam senarai perancangan untuk kelab bagi musim depan. Persetujuan pada ketika ini begitu hampir untuk dicapai. Real Betis tidak mampu tunaikan permintaan Antony. Real Betis dilaporkan sangat berminat untuk mengekalkan bintang pinjaman mereka, iaitu Antony, bersama dengan mereka pada musim depan. Tetapi nilai 50 juta euro yang telah ditetapkan oleh Manchester United adalah terlalu tinggi. Menurut daripada Pellegrini, Antony seorang pemain yang bagus dan dilihat banyak meningkatkan mutu permainan sepanjang bersama dengan mereka. Gianpiero Gasperini akan tinggalkan Atalanta. Pengendali pasukan Atalanta, Gianpiero Gasperini, dikabarkan akan meninggalkan pasukan tersebut dalam masa yang terdekat ini. Perpindahannya juga dilihat lebih dekat berbanding persetujuan di antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kontrak yang sudah pun berlarutan semenjak dari 2 minggu yang lalu. Manchester City buru Ryan Cherki. Selepas dikaitkan dengan Tijani Regenders, Manchester City meneruskan lagi perburuan mereka dengan kali ini mereka menyasarkan Ryan Cherki sebagai salah seorang calon untuk bermain di posisi tengah mereka. City juga mengekalkan minat mereka terhadap Morgan Gibbs White. Ruben Amorim mahu kekalkan Bruno. Pengurus pasukan Manchester United, Ruben Amorim, mahu mengekalkan kapten pasukan iaitu Bruno Fernandes yang sebelum ini dikatakan akan meninggalkan pasukan. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh Amorim sekaligus menutup segala kabar angin yang bertiup kencang sebelum ini. John Heitinga akan ke Ajax. Pembantu jurulatih pasukan Liverpool iaitu John Heitinga kini menjadi calon utama untuk menggalas tugas selaku ketua jurulatih klub Liga Belanda iaitu Ajax. Difahamkan, Liverpool sudah memberikan kebenaran kepadanya untuk menerima tawaran tersebut dengan mereka juga sudah memulakan pencarian penggantinya di Anfield. Jordan Henderson masih belum pasti masa depannya bersama dengan Ajax. Bekas kapten Liverpool iaitu Jordan Henderson masih belum menetapkan hala tujuannya untuk musim depan dengan dia berpeluang untuk mengaktifkan tambahan setahun kontraknya bersama dengan klub tersebut. Klub-klub daripada Liga Perdana Inggeris dan juga Serie A dikabarkan berminat untuk mendapatkan khidmatnya selepas dia berjaya membantu pasukan Ajax kembali beraksi di UCL serta kembali beraksi dengan England di bawah Thomas Tuchel. Newcastle cuba kekalkan khidmat Callum Wilson. Newcastle dilaporkan sedang bersiap sedia untuk menawarkan kontrak baru kepada pemainnya iaitu Callum Wilson. Mereka masih lagi berada di fasa perbincangan dengan terma baru kontrak. Pemain itu akan melibatkan pemberian insentif yang lebih daripada sebelum ini. Keputusan terletak di tangan penyerang itu yang kini sudah pun mencecah usia 33 tahun.
So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.